Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Zahin bin Adnan dan hari ini saya ingin berkongsi tentang satu pengalaman pribadi yang telah mengajar saya erti integriti dalam kehidupan seharian. Jadi, ia bermula pada 2 tahun lepas di mana ketika itu saya melanjutkan pelajaran di Universiti Tun Hussein On, Malaysia, Pagoh. Ketika itu pada peringkat diploma. Semasa saya pergi ke kelas, saya terjumpa dompet di kawasan bawah blok saya sendiri dan saya melihat ada sejumlah wang yang banyak di dalam dompet tersebut. Jadi apa yang saya buat ketika itu adalah saya cuba membawa dompet tersebut ke kawasan pondok pengawal di UTHM dan juga memberitahu MKP, Majlis Kewakilan Pelajar, tentang kehilangan dompet tersebut di dalam WhatsApp group. Jadi saya boleh membuat kesimpulan dari pengalaman tersebut dan mengkaitkan dengan topik pembelajaran yang kedua, iaitu integriti teras kesejahteraan, ialah dengan kita melakukan penerapan etika dalam kehidupan, di mana etika ini merujuk kepada badan ilmu tentang apa yang benar dan salah. Jadi, prinsip etika dalam individu tersebut dalam membuat keputusan ialah berdasarkan situasi yang dihadapi. Jadi, ini adalah situasi yang di mana saya tidak ambil mudah dan ia merupakan satu tanggungjawab saya dalam bersifat kejujuran sebagai seorang Muslim. Jadi, apa kaitan pula dengan integriti? Integriti pula menunjukkan sifat kejujuran, ketulusan, kesempurnaan dan keutuhan seseorang dalam melakukan tindakan atau prinsip dengan kejujuran yang tulus. Akhir kata dari saya, integriti bukan hanya tentang jujur dengan orang lain, tetapi juga jujur dengan diri sendiri. Kita mungkin tidak akan dapat ganjaran segera, tapi kita akan dapat keyakinan, rasa hormat dan orang sekeliling. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.